unta, lembu dan kambing, boleh tak kita korban lain-lain binatang? Boleh tak kita korban kerbau dan lain-lain binatang di mana daging yang boleh dimakan? Itu nama sekalian korban ni disebut al-an'am. Al-an'am, haiwan ternakan. Haiwan ternakan ni yang disebut dijelaskan di dalam hadis korban yang pernah dilakukan oleh Nabi dan disebut secara jelas al-baqar, lembu, kemudian al-ghanam, kambing. Kambing sama ada al-ma'iz ataupun al-dha'n. Ma'iz, kambing kampung kita makan jepun tu. Kemudian satu lagi kambing biri-biri. Kemudian yang ketiga unta, al-ibil. Okey, ini 3 haiwan korban. Adapun seladang, lembu, Ustaz, zirafah Ustaz. Nak korban zirafah. Semua ni badak sumbu ke gajah ke kau ni nak buat korban kan? Ini semua tak termasuk dalam haiwan korban. Kita kena ingat, bila kata benda satu ibadat, kita seperti yang telah kita jelaskan, prinsip dia sama. Kalau dalam zikir kita bahaskan apa yang Allah jadualkan, apa yang Allah tak jadualkan. Dalam ibadat ni kita kena lihat kadar, ditentukan kadarnya, ditentukan jenis-jenisnya, ditentukan time dia, masa dia, okey. Kemudian ditentukan tempat dia mungkin. Jadi begitu juga dengan haiwan korban, ditentukan dia punya usia, dia ditentukan umur. Kita ni muda bila tu, ditentukan masa, time kita nak laksanakan ibadat korban tu mula bila. Tak boleh kita buat malam raya. Kita kata supaya aku nak buat sedekah besar ni saja aku tak ada masa. Aku nak orang balik masjid, aku nak orang makan kat rumah aku dulu. Niat baik tak? Problem. Tapi apa kata Nabi dekat sahabat Nabi? Inna syah, kata syahatulah ni kambing hang takak jadi daging kambing. Tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Timing dia tak kena. Walaupun dia dah buat sembelih dah. Walaupun dia jahil, dia tak tahu. Tak boleh. Lah, timing tak kena. Dia buat sebelum solat. Solat ayam. Jadi begitu juga ditentukan dia punya jenis-jenis haiwan dia. Walaupun ada perselisihan ulama, sebahagian daripada ahli ilmu menetapkan harus jika ia daripada kaum yang sama. Lembu, rebau, kaum lah. Kaum. Biasa. Sejenis. Sejenis. Cara nak beranak, bimai-bimai betul-betul kena juga. Cuma hanya dia berendam. Dia berendam. Jadi apa ni, walau bagaimanapun, oleh kerana benda ni tak dinukilkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, mereka dah ambil satu hujah. Seingat saya athar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disandarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kalau sekiranya aku ada seekor ayam untuk dikorbankan, nescaya aku akan korbankan ayam tersebut. Jadi menunjukkan bahawasanya haiwan korban ni apa-apa pun boleh. Akan tetapi mereka salah faham penjelasan perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nak memaksudkan kalau ayam tu dijadikan haiwan korban, nak kecil tu, nak anak abang kata kesungguhan nak buat korban tu, keinginan nak buat korban, walaupun ayam apa-apa. Nah, abang bukan menunjukkan keharusan ayam. Ini benar dijelaskan oleh apa ni. Kalau apa ni puan-puan semua nak bagus yang satu kitab Sahih Fiqh Sunnah. Dan di sana ada Fiqh Sunnah Syekh Sabiq kan, Syekh Sabiq. Di sana ada kitab yang kontemporari sikit. Dia bau cara penyusunannya. Nama dia Sahih Fiqh Sunnah. Seingat saya dicetak oleh Pustaka Azam Indonesia. Dia terjemah lah. Abu Malik Kamal Sayyid Salim nama dia, pengarangnya. Abu Malik Kamal Sayyid Salim. Dia bahaskan 4 mazhab ringkas. Dia bagi gambaran kita dalam satu-satu isu tersebut, kemudian perselisihan, sebab apa berselisih, dalil bagi setiap pendapat dan kesimpulan. Susunan gaya kontemporari, senang kita nak baca. Kalau kita buka kitab Majmu' Imam Nawawi, jam menengung gaya. Pasal apa? Pasal gaya susunan dia tinggi, gaya bahasa dia tinggi. Jadi perlu dilakukan analisa penelitian. Adapun kitab macam ni senang, dinukilkan pendapat pertama siapa dia berkata, rujukan mana, pendapat kedua, pendapat ketiga, kemudian dia bagi mengapa berselisih, sebab khilaf, kemudian dia bagi dalil bagi setiap pendapat, kemudian dia bagi kesimpulan.
isu ni pun itu isu yang disebutkan diperbahaskan, dan dia telah menetapkan yang kesimpulan dalam kesimpulannya yang rajihnya, yang tepatnya wallahu a'lam menurut pendapat beliau, iaitu pendapat yang mengatakan bahawasanya haiwan yang dibolehkan untuk kita berkorban dengannya 3 jenis sahaja. Itu ditentukan jenisnya, jenis dia, jenis dia, okay? Iaitu lembu, kambing, lembu dan juga unta. Lain daripada itu wallahu a'lam. Kalau daging makan banyak, rusa. Kau nak buat, kau nak ikut kan? Lagi mahal. Kangaroo. Ya? Tak boleh, korban tak boleh. Jenis, jenis. Ditentukan dalam syarak.